Baru sebentar kan masuk parak bang. Menggatasan sekali ya ndak elok masuk parak lah you know. Bukan lunau menggatasan sekali. Kok besok di kantor lah nomor enggak ada. Besok di apartemen di Jakarta bisa dia. Kalau jam berari ko tamu lu nya tibo lah. Betul lah bahasa barang petang mai pin pulang lah bagi cien mana ke warga petang kan. Ba telepon ke kampung. Alanya betibo perayo surang lah. Ko kue mas rice nomor ko kue adlaps ko kue censtis kue luar negara je ni ko mah nang menunggu warga ko ada ketibo THR lah bahasa dion sesekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau ya? Belum pulang, Pak? Pulang patang malam. Capek tipu dah. Tapi powerder. Mulai dari Lampung, perbatasan Lampung tuh, Ya. sampai ke Jambi tuh ganti powerder. Powerder kok agak? Iko, yang main hilang apa? Ajudan. Patwal. Itu dari Jambi ke Damas Raya. Damas Raya tuh ganti lu Patwal. Begitu. Oh, satu kota tuh berganti patwalnya. Ganti Patwal. Nyala sudah kerja sama tuh. Itulah lah dua turan. Iya. Kalau enggak mungkin 5 hari di jalan saya. Udah macet ya? Iya macet ya. Iya salah lah mak kini ya. Itulah. Sukses mana mak kini. Banyak orang Tapi macet kini. Sirio yang nyuruh mau merantau dulu. Iya. Saya kenal sering. Enggak. Tekan lu di tempat saruk tuh mau ngapur. Mau ngumpul-ngumpulan apa kok. Iya. Kini apartemen di Tigo tuh di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta Selatan. Perusahaan bordir itu ada ampe. Itu angkot tuh di Jakarta sabut salah. Amak punya. Di Rambutan tuh katanya salah. Kampung Rambutan. Rambutan. Itu kini kolektor tuh di bawah awak sebenarnya. Kolektor ada? Itu pernah lagi apa kok? Lagi utang kalau ada yang uang masalah pinjam-pinjam, koperasi. Bisnis kayak mana enggak dah? Kenal mak Jahir Kules dah? Kok? Pakai mana? Si Bunsu enggak berdiat lah ya bos. Sama-sama main domino kami. Sama-sama main kalapau sama kalapau kami. Jahir Kules. Macik Acuk mau jantik telinga Kules itu. Kules tu? Bangga ya. Kalau mau ceriton di rantau sedonya, mungkin enggak biarin PI. Iya. Janji tu lah. Dah tahu kebayang itu. Kue. Boleh makan? Makan. Kau 4 juta, kau 6 juta, kue kau. Kau 12 juta, itu nak agak murah tu, 3,5 juta. Itu biasa, sampai berjuta bahannya dah. Iko gubres, bahan dari luar negara je. Kau reptil. Impor? Ya impor, memang sengaja juga. Coba lu kan kue mahal ya? Mahal ya? Ini tidak sekedar kue, bisa untuk perut apa? Sakit-sakit lambung, Wak. Darah tinggi, Wak. Ubek sekali. Ubek sekali langsung. Misalnya ngecek-ngecek seorang, Wak, tuh makan. Yang dijual kue. Lengkap lah ya. Kau boleh tahu isinya, kau? Aku enggak berangkas ya. Kau berangkas sengaja untuk THR warga, kamu bagi-bagi. Andeh. Nak buang lah ya. Wak, kalau sekali pulang tuh jangan sekedar pulang, Wak, kamu itu. Iya. THR apa? Itu. Apa THR sekali aja. Ini lah bahasa Dion sekali, Wak. Enggak lah bahasa Dion. Kau sebenarnya pengen salam saya kemari kan, nak minta THR kau jangan itulah bapak mak sangku. THR ni anak penangguang. Cik THR kau terbali roda auto deh, Cik. Apa? Makasih, Mak. Iya. Wak, lu salam lah dah. Malah berarti lah. Rayo ya. Rayo. Dia salam soalnya kemarin. Nah, dulu minta ikut. Udah lagi tu lah terima. Abah keadaan di kampung tu yang mana-mana boy? Ya kampung kamu udah ikut ke sawah, parak itu keraju kampung. Iya. Kalau bisa dan buat ke Jawa tu, ke keraju. Ya tentu nanti itu gampang. Ya. Kalau ya dulu niat nak merantau, lalu niat nak bekerja, itu nanti gampang. Namun dia kalian alam moyo ya? Lain, Mak. Ya kok buka mengah-mengah lah ya. Iya. Ambo lali morak tu hurang nang di kampung kok kono. Kok anak sino ndak mau bawa. Bawa ke kerja ke Jawa? Anak sino, anak si Man Kapak, anak si Jui Ramu, gitu. Tak, dulu dia nangga orang kampung kerja senang. Ya macam lah di rantau tu ndak terangan amu lah. Iya.
Tapi kok dapat kerajaan nak balik gaji gak kadang stick tu. Itu gampang, itu gampang. Itu gampang. Bawa dia mesti. Gua memang pertama pemerantau dulu memang tukang saruk gua dulu awal. Iya. Itu masih sisi piang. Iya. Kini apartemen lah 5 tu angkot apa. THR anak. Tiada nak. Muji le bakanan. Iya. Tapi anaknya dia bawa main Iya. anakmu ya. Banda bawa anak kali tadi. Seorang lalok ya tadi. Ku hampir beli juta. Alhamdulillah. Ya. Balilah baju anak. Lomba bali baju rayu anak tu gini. Lalu balik baju ayo. Mau saya lihat patang Baju kalau lama. ndak anak serio kok. Sepatu lah cabi ambil. Iya. Baju lah lah bolong-bolong baju. Alhamdulillah. Kita kalau ambil bola langsung tu saja. Iya. Dia ni sagal lah dia minta. So anak minta ikut kemari pe salam kemari. Sengaja mana mah? Iya. Ambo pulang kampung ambo berbagi. Oh iya. Itu mana? THR untuk orang rumah boleh. Itu saja lah dulu. Keluarga banyak lo dapat lah. 1.000 kakak yang kamu bagi. Oh iya. Ya, itu kalau 20 juta tadi itu, tambah sampai balik. 2 tambah sampai 6, lah 26 juta. Tapi kok macam apa tanya lo orang rumah kok untuk Cabai sampai. Dan siap lagi oh. Ya. Saja kok si aja nama serobok di jalan, di kantor di sawah. Ya. Jangan lupa sabuk. Kau dari Metin kau? Oh iya. Oh iya, pasti sebanyak aku dah dapat dia sabun. Dia sekretaris negara kini, Pak. Justru itu. Kau nyambung sekali lah. Iya. Kan tinggal mapus itu mau WA sih ke grup-grup. Iya. Selama aku dan perayu sekali ku dan dapat banyak aku. Macam lihat rumah mewah ada berangkas itu sekali ku. Justru itu. Soalnya tidak patut mencoba cek. Iya. Tidak patut sebenarnya. Cuman ya kok lupa. Ndak. Assalamualaikum. Salam. Lawak lah dia. Jadi, Ke perayu. Ah? Ke perayu. Enggak sampai bertamu. Kau tak? Tempat beliau. Ria ke banyak ketik dia lumayan. Lu nggak pulang lah. Lah nyala balon tadi. Lalu lah. Lah balon. Dia serius. Anak. Mau kacik sama 4 bulan. Dia mencuci nampak Rio bagi rumah. Bersih-bersih rumah tu ya rajin. Ndak. Ini alas hasil sadonya. Alah saya. Ku kue 12 juta. Hah? 12 juta kue 10 sampai waleh 12 lah. Tidak, kau awak sumber. Hah? 10 juta tadi mah. Neng ku 10 juta tadi mah. Tidak lo. Juta-juta saya balik kue kau gak? Impor sado apa. Nak, Pak. Nak. Tidak, orang rumah buat. Awak. Tapi 12 juta tadi. Udah lagi THR ah. Wah. Ku 2 waleh cek sampai waleh cek. Tak nak. Banyak leh. Dermawan. Di kampung rambutan angkot balong sado mah. Ku di Hercules ah. Kawan mampu dekat Hercules apartemen. Nak, Pak? Orang biasa. Hah? Apartemen mah? Tadi? Apartemen? Dia kena masuk ke Rajo. Tiko. THR mah? Dia sabu-sabu warga. Kok berangkas ah? Sampai M. BM. Kau isinya. Nak? PM kau mah? Nggak. Sih, kan dibagiin keluarga. Yo, kita dia merandah ah. Merandah. Banyak Lagi lah, minta lah THR. Lagi lah THR mak. Enggak. Tujuan wah kemarin enggak pengen mencari THR. Oh, pay salam. Enggak lah ke salam nih. Pay mah? Ria lu pula enggak pakai sawah. Ria ada negeri tanam sibuk enggak dia? Enggak. Yo. Tak otak sih kau. Tak ke Rajo? Hah? Tak cari ke Rajo? Enggak, awak dulu kan dirantau sama beliau. Oh, kawan apa? Bisnis. Enggak bisnis. Enggak. Kawan jadi Hercules dah? Sama je bertiga kawan dah? Tak? Sah. Jadi Hercules? Enggak kenal. Tak kenal dah? Enggak. Kok kawan Hercules saja? Kok? Ya. Oh, mungkin ya, maksud beliau tuh Hercules siapa? Hercules Enggak sih Pungkara dah. Hercules Lunau. Beda. Kau pegang batu ada dah ego. Itu yo, nyu supir angkot. Oh. Tuh Tuh nggak kemari? pewa tamu semua beliau. Di mana? Bah kok gini tipu. Setiap lagi besok. Isyik bah, ayo dah pilkul lah. Sak. Hanya ada. Hah? Mengah. Mengah mak? Enggak sibuk dia. Malah enggak. Di rumah. Lain tak ada. Enggak ya. Aku juga agak intern lu seketik ya. Oh. Kamu dah? Iya kamu mau tahu. Oh. Kamu tahu apa? Bisnis apartemen ya? Apartemen, hotel apa segala macam. Ayolah kalau begitu.
Balik ada cek lu ah. Jadi. Terima kasih banyak, Mak. Jadi ya. Jangan supaya sok sabuk ke warga. Iya kan sabuk. Mek Pin pulang. Di mana? Kan, kau namanya salah kuah. Kau nana oto nana gadeng, oto mintu den lah kuah. Dia tak tahu sih dia. Tu mangko. Kalau ndak du pitih pulang karayu tu jangan pulang lah wak. Tu mintu den bagaden. Kau jangan mintu den namanya salah gadeng kuah lah muncong-muncong lah ni kuah. Ya, kalau tak butang lah. Kecil orang. Mek Pin pulang kampung, Mek Pin pulang kampung. Jayanya kini itulah terangnya. Sakit tadi semua sudah nangis. Supir angkot juga dia rantau. Tu mangko nak berpitih tu. Sanang saya lawak dia rantau tu. Nak menyusan orang awak dia. Tu ah. Berapa bagi hanya TR dia? 2,000 sih. 2,000. 2,000 rupiah. Tu keratis sebanyak. Tu ah, tu. Berangkat bagi PM. Tu nak tu kosong saja. Tu mangko. Balagak-lagak je awak tahu aduh. Kalau kau naik-naik namu di kampung nak perlu namu di naik di kampung dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi tiba. Lai do mak. Lai. Kape beli ke mak? Dah lah. Mak kok capek nak tiba. Aku Yo manjapu pitik kuih nang kapatang tapi berjanji petang. besok lah nak berjanji. Mak kok kini lo. Dah. Awak perlu lah untuk rayu besok ah. Itu bakal kalah lah. Kalau nak bawa kuih lah. Kau lo kredit lah kah? Yo janji seminggu yo bayi. Alah sebulan gini lo dah bayi lah. Enggak dapat besok dong. Awak perlu kini ah. Nak awak bawa lah kuih lah. Nak kayu lah. Ni mesti tu mana lah. Mesti tu mana lah. Rayo ah. Yo awak perlu kini. Tak bayi lah. Kamu adalah anggota DPRD ke kemarin ke Pak Gubernur ah. Yo bayi lo baru alatan. Mana ada pembayar. Ya apa? Ni kau berkredit ah. Tu bayar nak ke dia bayar? Ni lah doh lah besok lah deh. Besok. Agak separuh nak doh. Ini kena makan ni payah kini. Tu lah untuk bayar tu lah. Ayolah nak jadi kan mu deh. Bawa balik tu. Hai. Besok lah hai. Ju DP nak bayar dia. Aduh aku pembayar. Jual kan mungkin kuih orang bawa je. Kau cik kau selalu nanti lah. Pembayar tu mana tak doh. Peti tu. 5 balas. Ni 5 balik, 5 piala tak ada peti dalam satu. Udah sampai ah. Ha? Udah sampai ah. Wah kok sasak dah jual kuih dah kah? Belum laku kuih dah dah. Surang inyo nama ambil. Indaklah membayar dah. Dah janji besok. Nah, buat dia beli lah. Aku Marah? panahnya 25 mah. Udah Marah? dah usah moleh lah. Apa ada? Bola dah. Besok nak meh kredit kuih dah. Tu nak durang balik kuih dah dia. Dah ada surang inyo nyo. Mengalih kuih nak durang menjual membalik. Ha. Moleh pas. Yalah, pasal dah. Dia. Apa lu? Makasih ya. Yuk. Taubik ya bos. Dia tak ada nak laku. Tak ada laku. Pasti enggak lampek lah dia muncul amin tu dia nak tak tahu dia manahan ya. Ya lai tahu. Macam tu tajam ah. Ini betul tu inyo tu you ah. Yalah nampak lah. Tu tak kau tinggal enggak 2 buah aku. Ha? Tak ketinggal. Tak dia. Ha dia balik mah. Kau anggota dewan kaki ibu. Dia kue tak ada. Capek tipu dah. Tapi powerder. Mulai dari Lampung, perbatasan Lampung tu, Ya. sampai ke Jambi tu ganti powerder. Powerder kok agak. Apa? Powerder ku aku ya. Di mana? Kan kau namanya salah kuah. Kau nana oto nana gadeng oto mintu den lah kuah. Ya tahu. Dia tak tahu sih dia. Yo mangala beberapa gadeng-gadeng lah oto mintu den. Dia ndak do pitih pulang ke rayu tu mangala awak pulang. Contoh apa lagak-lagak benda tu kayak sapu tu ah. Ya kalau tidak berhutang baca tu. Setelah 20 tahun orang tahu supir angkot juga. Kan tahu kan. Nah, okey. Lang. Sorry. Yo
You selalu apa kredit nak aduh kuih. Awak bawa tu dia bayar. Dia pikir mai. Ya juga. Dah. You Bagus jalan tu, you pula, jalan. Bawa tu kan dia bayar. Dia besok lah. Ada awak pai lah. Oh nak sah. Abang saya boleh. Oh kau isu nak isu dia dua paisa lah. Abang tidak keluar. nak bayar mak nama. Ya. Tiba keluar wah Abang balik tidak balik. berniat nak bayar mak nama. Tiba keluar balik. Ayo nak bayar kan. Tu baru kena bayar tu nak. Ya besok dia letaklah kuih tu. Besok 2:30 malam je letak. Tengah malam kan. Lah. 50% nak ada separuh nak ada. You DP nak bayar dah. You ni kan mungkin kuih orang bawa je. Wah naik kau nanti lah. Tidak aduh. Kuana lah aduh. Limuan leh. Tak aduh piti 5 piala lah. Tak aduh lah. Dah lah. Wah kok menyasak dan jual kuih dah kah? Lu nak adu lah. Surai. Aduh lah, curangku lah. Curangku nak balik. Kredit lah nak.